jangan cuba-cuba nak keluar, nak tengok-tengok. Dan juga jangan cuba nak pandang mana-mana pun. Duduk je dalam rumah, buat tak tahu. Rambut dia panjang, tak nampak muka, tapi rambut dia kusut-kusut lah. Lepas tu, dekat tangan dia ada pegang parang, tapi parang tu dah berkarat. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sedia untuk menonton video ini. Dan macam biasa guys, aku harap korang yang tengah tengok ni please stay till sampai habis. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Buat korang semua guys yang belum lagi subscribe, bantu guys, support. Kerana sokongan korang tu sangat-sangat aku perlukan guys, bagi menghasilkan karya-karya yang terbaik. Dan juga supaya aku dapat memperbaiki segala kelemahan, kesilapan dari semasa ke semasa. Bantu support, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan sepanjang penceritaan guys, jika ada salah silap, kesilapan, kelemahan, aku mohon maaf terlebih dahulu. Dan penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Apa yang aku nak kongsikan dalam video kali ini, kisah seram ni berdasarkan kisah benar. Kisah ini dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan nama Azhar. Bukan nama sebenar. Kisah ni bukanlah dia lalui, tapi kisah benar kawan dia. Benda ni berlaku ketika diorang berstatus seorang pelajar. So kisah ni kisah kawan abang Azhar ni lah. Kawan dia ada satu hari tu kena buat assignment guys, dekat satu hutan ni yang katanya lokasi terletak di Pahang. Dan hutan ni pula memang jarang orang masuk. Dan dekat hutan ni ada sejarah, ada kisah yang tersirat. So dekat situlah kawan Azhar ni diganggu dan terpaksa menempuh bermacam-macam perkara mistik. So guys, kisah dia macam gini. Kata abang Azhar, waktu zaman-zaman dia study ni, dia ambil course lain. Kawan dia ni ambil course lain, jurusan lain. Di mana kawan dia ni mengambil jurusan kajian. Nama course tu antropologi. Dia macam mendidik, mengkaji budaya. Macam kawan dia ni masuk ke dalam hutan tu untuk mengkaji budaya orang asli dekat situ. Kawan abang Azhar ni dikenali dengan nama Amir, bukan nama sebenar lah. So kawan dia Amir ni waktu nak pergi dekat hutan ni bukan seorang-seorang. Dia bersama lagi dengan dua orang kawan dia. Bertiga lah pergi. Hutan yang diorang pergi ni memang terpencil. Susah ataupun jarang orang luar nak masuk hutan tu. Sebab keadaan jalan dekat hutan tu pun berliku-liku. Kiri kanan dia pula banyak dengan pokok-pokok besar. Dan bila malam memang kat situ gelap gelita lah. Dan ramai orang mempercayai dekat situ tempat dia keras sikit. Sebab dia bersempadan dengan tanah lama. Di mana dekat situ juga katanya banyak orang-orang buat pemujaan. Tapi untuk orang-orang asli yang duduk dekat situ memang bagi diorang tak ada apa benda lah. Sebab itu adalah tanah warisan diorang. Kawan abang Azhar, Amir ni, dengan dua orang kawan dia dah sampailah dekat hutan tu. Bila mereka dah sampai, mereka masuk ke hutan tu dengan pertolongan oleh seorang pemandu arah. Dia orang asli juga yang dikenali dengan nama Tok Senik. Bila mereka sampai dekat perkampungan tu, dekat hutan tu guys, mereka disambut baik. Dan malam pertama diorang menginap dekat situ pun tak ada apa-apa. Semuanya berjalan dengan lancar dan tenang je. Tapi Tok Senik ni ada pesan dekat Amir ni dengan lagi dua orang kawan dia ni. Tok Senik bagi tahu, kalau ada dengar apa-apa bunyi pelik dari arah hutan, jangan cuba-cuba nak keluar, nak tengok-tengok. Dan juga jangan cuba nak pandang mana-mana pun. Duduk je dalam rumah, buat tak tahu. Bila Amir dengar Tok Senik pesan macam tu, dia hanya mengangguk je lah. Maksudnya dia faham lah. Pada malam tu juga, pukul 2 pagi, semua dah tidur. Tapi Amir boleh terjaga. Sebab dia ada terdengar bunyi pelik. Bunyi tu macam tang, tang. Bunyi macam orang ketuk-ketuk besi, ketuk-ketuk logam macam tu. So Amir pun nak tahu, dia pun nak tengok. Dia intai dekat celah-celah buluh. Sebab rumah yang dia duduk ni rumah buluh. So dia nak intai lah, kan ada lubang-lubang boleh tengok kat situ. Bila dia intai, dia nampak dekat hujung kampung sana ada ramai orang berdiri melingkar. Dekat tengah lingkaran tu
Amir nampak ada satu sosok. Dia tengah berdiri. Rambut dia panjang, tak nampak muka, tapi rambut dia kusut-kusut lah. Lepas tu dekat tangan dia ada pegang parang, tapi parang tu dah berkarat. Amir bila nampak tu, dia terus kejutkan kawan dia lagi 2 orang ni. Sebab nak ajak tengok sama lah. Dia pun kejut, bangun. Tengok sini. Tengok ni apa yang aku nampak ni. Kawan dia pun dalam keadaan yang mamai bangun. Yelah dah kejut, nak suruh tengok. Jadi bila kawan-kawan dia dah bangun, nak tengok lah apa yang Amir nampak ni. Tapi tak ada. Apa yang Amir tengok tu terus hilang. Cuma tak lama kemudian dengar bunyi salakan anjing yang amat kuat. Kawan Amir lagi 2 orang ni pun dia macam, aduh Meh, apa benda kau tengok ni? Tak ada apa-apa pun, aduh macam-macam lah kau Meh. Kita ni dah lah penat, kan besok ada hal lagi, nak buat kerja lagi. Tak ada apa-apa, kau kejut kenapa? Amir pun macam tergamam lah. Sebab dia nampak, lepas tu terus tak ada. Entahlah, kawan ni pun sambung tidur lah. Dengan Amir sekali sambung tidur. Malam kedua, sedikit seram. Di mana mereka tengah berbual dengan Tok Senik dekat pondok. Tiba-tiba diorang terdengar bunyi tapak kaki berlari mengelilingi rumah tau. Laju. Makin lama bunyi tapak kaki yang berlari ni memang makin kuat dan makin dekat. Dan diorang cuba nak keluar daripada rumah, daripada pondok. Nak tengoklah siapa. Baru je diorang nak pergi tengok, tiba-tiba bunyi pintu pondok diketuk dengan kuat guys. Dum. Tok Senik tu dia terus menjerit guys. Jangan buka. Dan jangan jawab pun. Diorang bertiga ni terus membisu tau. Terus macam tak tahu nak cakap apa. Yelah, tiba-tiba bunyi pintu diketuk dengan kuat. Tok Senik pula menjerit. Jadi double lah diorang punya tergamam tu. Dan yang paling menyeramkan, dari celah-celah dinding buluh pondok ataupun rumah tu, diorang nampak ada tangan panjang guys. Kuku pun panjang, tajam, nak masuk melalui celah-celah buluh tu. Tok Senik pun nampak juga. Tapi yelah, benda tu dah memang biasa berlaku. Diorang bertiga ni dah jadi macam tak tentu hala dah. Tak boleh nak gerak, jadi macam kejang. Tok Senik pun adalah baca apa-apa mantra. Lepas tu terus hilang lah tangan yang diorang nampak ni. Jadi tak lama kemudian diorang pun macam dah tenang sikit. Waktu pun dah mula masuk nak larut malam. Diorang pun tidur lah. Dalam pukul 3 pagi macam tu, Amir terbangun. Sebab dia kata dia nak minum, tiba-tiba rasa haus. Waktu dia bangun tu, dia ada terdengar bunyi perempuan menangis. Tak kuat pun, tapi jelas lah dengar. Bunyi perempuan menangis tu datang daripada arah sungai yang berdekatan dekat situ. Bila Amir dengar je suara perempuan menangis tu, dia terus macam, yalah belum rumah dia naik oh. Dah pukul 3 pagi ni. Tapi dia pun tak faham. Kata Abang Azhar, dia tanya dekat Amir ni, apa Amir ni buat? Dalam keadaan macam tu, memang takut. Amir cakap dengan dia. Tapi rasa nak tahu. Dia pun keluarlah daripada rumah pondok tu. Nak pergi tengok. Kot-kot ada orang yang memerlukan pertolongan. Dia pun pergilah dekat sungai yang berdekatan tu. Bila dia sampai, dia nampak ada satu sosok perempuan duduk membelakangi, rambut panjang berpakaian serba putih dan memang tak nampak muka. Bila Amir sampai kat situ, Amir tegur, Cik okey ke? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kenapa duduk kat sini seorang-seorang? Suara tangisan tu yang tiba-tiba dia terus jadi suara ketawa guys. Sangat kuat. Sosok perempuan yang nampak ni tadi bangun, terus pusingkan badan. Muka dia jelas Amir nampak. Dia warna hitam. Dia macam kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, tapi ada mulut dia terganga luas. Dan sosok tu terus nak pergi ke arah Amir, macam nak pergi serang dia. Amir terus menjerit sambil berundur ke belakang. Dan macam mana Tok Senik pun sampai. Tok Senik ni pun dia menghunus parang dia dekat sosok tu sambil melaungkan mantra-mantra. Dan sosok tu terus hilang guys, serta merta. Amir masa tu dah rasa macam nak pitam, dah rasa macam nak pingsan. Cepat-cepat Tok Senik bawa dia pergi ke rumah pondok. Adalah bagi dia air untuk pulih semangat dia, suruh dia rehat dan suruh dia tidur.
keesokan paginya Tok Senik ni pun dia tak buang masa. Dia menasihatkan dekat Amir dengan lagi 2 orang kawan dia ni. Dia bagi tahu lebih baik korang balik terus, jangan duduk lama-lama dekat sini. Sebabnya Tok Senik ni dia takutlah kalau berlaku apa-apa perkara yang tak diingini dengan lebih dahsyat lagi dekat 2 orang bertiga ni. Sebab kata Tok Senik ni kemungkinan roh-roh yang ada dekat situ tak suka dengan kedatangan orang luar. Amir pun masa tu dengan muka dia yang pucat, dengan 2 orang lagi kawan dia pun lebih kurang juga berkemas dan teruslah balik keluar daripada situ. Masa tu 2 orang bertiga ni masing-masing trauma dengan apa yang berlaku. Amir ni tak balik dengan tangan kosong, adalah dapat juga data-data kajian yang 2 orang dah buat. Tapi bila dia balik ke universiti untuk buat pembentangan apa yang dia dah kaji tu dekat dia punya pensyarah, dia tak bagi tahu pun apa yang jadi. 2 orang bertiga ni senyap je. Akhir sekali apa yang Amir ni masih ingat, Tok Senik ni ada bagi tahu jugalah. Tak tahulah benda tu berlaku sampai bila, tapi roh-roh yang ada dekat situ dipercayai memang kalau sesiapa pun masuk situ, lebih-lebih lagi orang luar nak duduk kat situ pula lama-lama, memang roh-roh yang ada kat situ diorang tak suka. Dan kata Tok Senik, apa yang Amir nampak masa mula-mula dia sampai malam pertama, yang nampak ramai orang, ada sosok berdiri tu, itu kira macam salah perkenalan lah. Dia nak menunjukkan kewujudan dia dekat situ. So guys, itu sahaja perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi menonton. Kalau korang nak nilaikan apa-apa pasal kisah ni, korang drop je komen korang dekat ruang komen di bawah. Minta maaf guys jika ada salah silap, ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang buat korang tak selesa, ada kelemahan, kesilapan. Aku minta maaf banyak-banyak. Sekali lagi, aku akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Dan untuk korang yang tengah tengok ni, kalaulah korang ada pengalaman kisah seram, kisah misteri, gangguan-gangguan mistik yang pernah korang kena, korang nak kongsikan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. So guys, untuk korang yang tengah tengok ni, macam biasa, yang belum lagi subscribe, bantu support, subscribe, like, share dan klik button notification. Dan aku harap korang semua please stay tune support Faiz Cerita guys. Okay, so guys, stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.